Okey, salam semua. Kali ni saya akan react pada episod pertama drama bersiri Dia Imamku. Nak tengok nak trace daripada episod pertama sampai episod yang terkini lah. Saya banyak kali tertinggal drama-drama terbaru Astro ni. So kita tengok episod pertama. Sit down dengan dorang. Slow talk dengan dorang. Cerita apa masalah you, apa masalah dorang. Nak slow talk macam mana lagi? I sebut je nama anak kesayangan dorang, Mama terus mengamuk. Tengok. You pun sama. I sebut je pasal dia, you pun diam. I tak ada hak nak cakap pasal tu, Maira. I rasa kalau you nak amankan semula family you yang kena bijak. Cari jalan untuk satukan orang semula. I stres dengan kerja lagi. I tak rasa I mampu buat semua tu. Atau you sendiri yang belum maafkan dia. Itu dia drama Dia Imamku. Sebelum ni saya pernah sebelum ni saya dah react episod yang terkini lah. Humaira dengan Rafiq ni Rafiq ni teman lelaki kepada Humaira. So bila tengok ni, Rafiq ni dia macam rasional lah, teman lelaki yang baik, bagi nasihat pada Humaira. Humaira ni wanita berkejaya. Balik overseas dia sambung habis haji. Humaira ni pada saya dia, tak silap saya, dia wanita korporat, bukan saja dia dengan background keluarga dia bukan biasa lah. Itu bukan miskin lah. Ini sebelum dia ditimbungkan dengan Amiruddin atau Budin. Budin ni pula dijaga oleh nenek ni. Nenek ni ada hubungan lah dengan keluarga Humairah. Dan juga sepupu dia Dahlia. Tapi saya macam tak nak laju sangat lah ke episod yang terkini. Tapi Humairah memang dia dengan Rafiq ni memang serius lah. Dia nak kahwin dengan Rafiq. Tapi orang kata, ya ke baik Rafiq tu? Aku expect Rafiq ni akan jadi orang yang setia, tapi macam ada udang di sebalik batu lah. Kata. Muka lelaki ni tak boleh maintain berlakon lah betul-betul lah. Baik tapi suspicious. Maybe yang pernah baca novel mesti tahu siapa Rafiq sebenar. Sebab sebelum korang komen, korang perlu tahu yang Dia Imamku ni diadaptasi daripada novel penulis terkenal Siti Rosmizah yang banyak cerita pasal wanita lemah, wanita cerita ni lah, cerita keluarga, cerita masalah rumah tangga gitu. Sebab dia peguam syariah. Saya dan selalu hadapi kes-kes wanita yang selalu jadi mangsa rumah tangga. So dalam cerita ni tak tahulah novel ni dasarkan kisah sebenar ke. Sebab saya tak tahu background cerita ni, perkembangan plot dia macam mana. Tapi itulah saya sedikit background pasal Rafiq dan Humairah, sepasang kekasih, sepasang kita kata pasangan yang tengok macam perfect je. Sebab Rafiq tengok macam baik je untuk Humairah, boleh membimbing dia. Tapi tak tahu apa karakter Rafiq ni yang kita tak tahu. So jumpa dalam episod kedua.